Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Dr. Zaliha Mustafa, Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, merangkap pengerusi MPN Negeri Johor. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari yang manis, pengurusi majlis. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar orang Segamat? Apa khabar orang Pemanis? Apa khabar orang Kemelah? Orang Kemelah? Okey. Orang Buloh Kasab? Baik. Lagi apa? Tenang. Orang tenang? Orang Bekok? Ada satu lagi tertinggal ni. Jementah. Apa khabar orang Jementah? Alhamdulillah. Semua baik? Okey. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati sahabat saya YB Yuniswaran yang merupakan ahli Parlimen Segamat, kat orang sebelah kita dan juga Timbalan Menteri Perpaduan. Alhamdulillah juga kepada rakan-rakan kita yang merupakan bakal-bakal calon di kawasan kita di daerah Segamat, yang saya kira di depan saya YB yang bekerja dululah. Okey, yang bekerja YB Jalex, bangun Jalex. Okey, YB Jalex bakal YB kita yang akan bertanding di Don Pemanis. Kemudian YB Rosie Razid, ni nama glamour dia lah, orangnya cantik manis ya, di Buloh Kasab. Lagi hujan, jadi yang lain tak datang ke? Oh, dah balik. Okey. Dah kenal dia orang? Ada yang belum kenal? Tak apa, insya-Allah nanti kita akan ada siri-siri yang lain untuk memperkenalkan calon-calon yang akan bertanding di bawah Pakatan Harapan untuk don-don di bawah daerah Segamat. Jadi saya ulang sekali lagi ya, untuk kita ingat supaya nanti pada 11 hari bulan kita semua jangan lupa turun, bangun pagi-pagi, awal pagi untuk pergi mengundi pada 11 hari bulan Julai nanti. Jangan lupa 6 ya, kawasan DON ataupun Dewan Undangan Negeri di bawah 3 parlimen dalam daerah Segamat ini. Baik, saya ingatkan balik, kalau di bawah Parlimen Segamat, YB Yuniswaran, kita ada 2 Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, iaitu di bawah Buloh Kasab dan juga Jementah. Kawasan saya Sekijang, kita ada Pemanis dan juga Don Kemelah. Kemudian Parlimen Labis, kita ada Pekok dan juga Tenang ya. Jadi 6 ini jangan lupa orang Segamat ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sekarang ini berada di sini sebab kita nak berdepan dengan pilihan raya negeri. Yang kita nak pilih ialah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Mereka ini nanti insya-Allah bila menang, mereka akan membawa suara rakyat ataupun wakil kepada suara-suara rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Macam saya dengan YB Yuniswaran, kita adalah ahli parlimen. Kita bawa suara rakyat pergi ke parlimen. Jadi ini sekarang ni sedang berlangsunglah sidang parlimen kali ini yang akan sehingga akhir bulan Julai ya. Jadi apa pentingnya Dewan Undangan Negeri ini dan macam mana kaitannya dengan parlimen? Sebab itu kita selalu sebut, tadi pun kita dengar kalau semua datang tadi ke program yang dianjurkan di bawah Kementerian Perpaduan, Datuk Seri Anwar sendiri ada sebut kenapa kita perlu meletakkan calon-calon Pakatan Harapan kita untuk
memenangi Dewan Undangan Negeri di negeri Johor ini. Ini penting. Sebab negeri Johor adalah negeri yang sangat diberi perhatian oleh Perdana Menteri kita dan kerajaan pusat ataupun kerajaan federal. Kita tahu bahawa pembangunan di negeri Johor ini akan jauh lebih maju dengan bantuan daripada kerajaan pusat, kerajaan federal di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Kita kena bersama supaya nanti mungkin YB Jalex, YB Rozi yang akan mewakili orang-orang daerah Segamat ini masuk ke Dewan Undangan Negeri, membawa perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah kita di peringkat akar umbi, dan ini boleh disampaikan di Dewan Undangan Negeri. Dan kadang-kadang ada perkara-perkara yang tidak boleh diselesaikan di peringkat mungkin negeri. Dan ini kena diangkatlah kepada kami ahli-ahli parlimen untuk kita bawa pula kepada mungkin menteri yang berkenaan dan sebagainya supaya ini dapat diselesaikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak perkara kalau kita nak ceritakan bantuan-bantuan yang sampai di tempat kita ini di daerah Segamat. Apa contohnya? Ini banjir tadi. Pengerusi dah sebut banjir. Ini tak apa, di banjir kecil lah. Kalau kita boleh imbas kembali tahun 2023. Banjir besar di daerah Segamat yang berlaku selepas 17 tahun. Tidak berlaku banjir besar. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim turun, prihatin kepada rakyat Segamat dan melihat sendiri keadaan penduduk Segamat yang dilanda banjir ketika itu, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri yang juga memegang Menteri Keuangan negara kita telah memberikan peruntukan sebanyak 600 juta kepada Segamat sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ini saya pergi sendiri. YB Yunis pun juga ada turun di kawasan-kawasan yang terlibat dengan tebatan banjir. Kita dah masuk fasa 3. 2 tahun ini kebelakangan ini, selepas diluluskan 600 juta untuk membantu kita di daerah Segamat ini, saya ingat dalam 2 tahun ini tak ada banjir besar lagi. Kalau kita tengok di seluruh negeri Johor, ada 16 projek tebatan banjir yang telah diluluskan oleh Perdana Menteri kita dalam bajet tahun lepas, tahun sebelum tu. Lebih kurang 16 projek tebatan banjir ini menelan belanja sehingga hampir 3 bilion ringgit untuk negeri Johor. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak prihatin kepada negeri Johor, takkan dia nak luluskan itu. Kalau dia tidak prihatin kepada permasalahan kita rakyat negeri Johor, tentu dia tidak mengeluarkan bajet sebesar itu untuk membantu kita. Jadi begitulah ya, banyak lagi projek-projek lain yang sebenarnya telah diluluskan di bawah kerajaan negeri Johor ini. Semalam kita dengar, kemarin kita dengar ya, bahawa kerajaan negeri Johor telah memberikan, maksudnya dia kadang-kadang negeri Johor ini dia kena, ataupun mana-mana negeri lah kena memberi ataupun kena mengemukakan hasil sekian-sekian hasil kepada kerajaan pusat. Yang itu kita dah dengar. Ini juga yang kita dengar hari itu yang telah diberikan oleh kerajaan pusat kepada negeri Johor, berapa? 16 bilion setahun lebih kurang. Bukan angka yang kecil tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi begitulah saya kira kalau kita tengok sebenarnya Segamat ini menjadi juga satu kawasan yang telah diberi perhatian kepada untuk negeri Johor, ya. Dan kawasan kita ini sangat berpotensi sebagai kawasan pertanian. Kejap lagi kita akan dengar sendiri daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan kita, Abang Mat Sabu kita, insya-Allah kejap lagi akan sampai. Kawasan kita ini sangat berpotensi. Dan kalau kita tengok macam mana contohnya perhatian yang diberikan kita baru ni, MOT, Menteri MOT kita telah juga meluluskan banyak perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara bandar-bandar yang penting.
Ya. Jadi kita di negeri Segamat ni, di daerah Segamat ini, kita agak ke dalam. Kalau kita naik kenderaan, plus contohnya, kita ikut plus, nak masuk ke dalam lagi berapa? Sejam setengah ke dalam. Jalan darat lah, jalan darat. Ya. Tetapi dengan adanya ETS ini sebenarnya sangat-sangat membantu kita di daerah Segamat ini. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan potensi untuk agroculture ataupun pertanian itu sangat berpotensi. Memudahkan perjalanan untuk membawa hasil dan sebagainya. Besok insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ada satu projek yang akan dilancarkan oleh Menteri MOT kita, YB Anthony Loke, iaitu SIP. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah, SIP ataupun Segamat Inland Port yang telah lama tidak diberi peduli, lebih hampir 20 tahun. Tapi bawah kerajaan siapa nak diselesaikan? Kerajaan Madani. 20 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah perkara ini kita telah angkat, ahli-ahli parlimen telah angkat, saya sendiri, mungkin YB Yunis juga telah angkat perkara ini dan diberi perhatian. Kita mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Abang Mat Sabu. Selamat datang ke Segamat. Saya tunggu Abang Mat duduklah baru saya bercakap. Selamat datang Abang Mat Sabu, nama manja lah Abang Mat Sabu, tapi Datuk Seri Mat Sabu kita alhamdulillah. Selamat datang ke daerah Segamat. Jadi inilah kebaikannya kita nampak tadi petang kita telah bersama Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah baiknya kita bila pemimpin-pemimpin besar turun ke lapangan. Tadi kita dalam program bersama Kementerian Perpaduan banyak kita dengar sumbangan daripada kerajaan pusat kepada kita, Datuk Seri. Setelah diumumkan tadi, contohnya di bawah Kementerian YB Yunis kita, KRT telah diberikan peruntukan yang selama ini 10 tahun tidak pernah diambil peduli. Kemudian telah ditingkatkan sedikit bajet, bukan sedikit lah, hampir 50%, bajet kepada KRT daripada RM6,000 kepada RM10,000. Bayangkan kalau di daerah Segamat saja kita ada 800 KRT. Kalau seluruh negara berapa YB Yunis KRT? 8,600. Kawasan kita saja 800 KRT. So bayangkan berapakah perbelanjaan yang diberikan oleh kerajaan pusat untuk membantu kita di akar umbi tadi. Kemudian kita dengar juga beberapa sekolah-sekolah juga diberikan peruntukan untuk pembaikan sekolah-sekolah daif. Contohnya sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan Tamil dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina yang dikatakan akan dinyatakan kemudian di kawasan-kawasan lain. Kita dengar dan tunggu daripada Perdana Menteri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tampung sikit boleh? Boleh, sambung sikit lagi. Baik. Tadi saya bercerita pasal SIP. SIP ini ialah Segamat Inland Port. Datuk Seri, ini adalah satu kawasan yang mana dia sangat berpotensi. Kalau kita bangunkan SIP atau kita buka kembali SIP ini, dia akan memberi banyak kebaikan kepada orang-orang daerah Segamat. Di situ sahaja peluang pekerjaan akan sangat banyak dan ini akan membantu kita untuk
mengembalikan anak-anak muda kita yang telah keluar daripada daerah segamat ini untuk mencari pekerjaan. Khususnya di kawasan-kawasan mungkin Kuala Lumpur, Melaka dan ramai di antaranya di Singapura, Datuk Seri. Jadi inilah sebenarnya pembangunan yang kita kena buat di kawasan-kawasan seperti segamat ini. Di ceramah yang lain saya ada katakan, kalau kita lihat pembangunan di negeri Johor ini terlalu bertumpu kepada Johor Bahru. Johor Bahru, mungkin Pasir Gudang, sekarang baru naik sikitlah ke Kulai. Tapi kalau kita bandingkan di situ dengan kawasan kita sendiri di segamat ini, hari itu saya tanya, apa hotel paling besar di segamat? Apa hotel paling besar di segamat? VIP. Berapa tahun dah? Puluhan tahun. Ada lagi hotel-hotel besar lain? Tak ada. Orang tak berani masuk sebab apa? Sebab tak ada perkara-perkara yang menggalakkan mereka ataupun yang mahu dia lakukan untuk membina sebuah hotel yang lain. Sebab kita tak ada pembangunan-pembangunan yang menggalakkan. Jadi inilah sebenarnya kawasan segamat ini juga, Datuk Seri, adalah kawasan yang berpotensi untuk agriculture. Kita terkenal dengan durian. Tadi kita makan durian kan? Semua makan tak tadi durian free? Terima kasihlah kepada YB Yunis belanja kita untuk durian free tadi. Ada sponsor sah. Alhamdulillah, alhamdulillah rezeki kita. Alhamdulillah. Kita juga terkenal dengan makanan seperti makanan tradisi kita, ikan baung, udang galah. Ini suatu yang mungkin sukar dijumpa di tempat lain. Jadi ini yang kita kena beritahu kepada orang. Dari sudut makanan-makanan tradisi kita, orang boleh datang sini dengan ETS YB Rozi dengan ETS orang boleh datang sini makan, pagi datang, tengah hari makan, petang dah boleh balik. Jadi inilah pembangunan yang kita kena kembangkan terus untuk memastikan ekonomi setempat akan menjadi jauh lebih baik dari apa yang kita ada sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sendiri nak mengatakan bahawa kerajaan sekarang ini, kerajaan hari ini, kerajaan Madani sangat prihatin kepada permasalahan rakyat. Dia bukan saja daripada kerajaan maksudnya perkara-perkara yang kecil atau sehinggalah kepada perkara-perkara yang besar. Di kawasan saya sendiri Sekijang, kita sebenarnya kalau kita tengoklah dari sudut pendidikan, kita memberi keutamaan kepada semua kaum. Bagi saya pendidikan itu merentas bangsa, merentas latar belakang. Kawasan saya, Datuk Seri, orang-orang India tak ramai. Tak ramai, lebih kurang 1 hingga 2% sahaja. Tetapi permasalahan pendidikan itu kita beri sepenuh tumpuan. Datuk Seri, baru-baru ini kita ada masalah di sekolah sekolah kebangsaan Bandar Segamat, sekolah Tamil. Isu yang berkaitan dengan padang hoki, padang yang 40 tahun tak selesai. Jadi bila saya dapat aduan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ambil peduli tentang perkara itu sebab kita rasa kita tak boleh membiarkan perkara yang sekian lama tidak diselesaikan. 40 tahun tak selesai. Masalahnya padang, masalah padang. Sebab budak-budak sekolah tu bagus-bagus. Dia orang dapat ke depan dari sudut sukan, khususnya sukan seperti sukan hoki, banyak dapat anugerah peringkat nasional, peringkat daerah. Jadi kita kena tolong dia orang. Tak selesai di peringkat parlimen, sebab itu ada kita kena bawa lagi ke atas. Saya telah bawa isu yang dibawa oleh rakyat pergi berjumpa dengan Menteri Pendidikan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak cakaplah, tak sampai sejam masalah selesai, tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang 40 tahun dapat diselesaikan dalam masa 1 jam. Itulah dia kerajaan Madani. Kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kita. Jadi kita juga mahu supaya masalah-masalah begini, alangkah cantiknya kalau kita ada yang berhormat kita, yang bawa isu-isu rakyat, suara-suara rakyat di peringkat Dewan Undangan Negeri. Kalau tak selesai di Dewan Undangan Negeri, bawa pula ke peringkat parlimen dan bertemu dengan menteri-menteri kita di peringkat federal. Jadi insya-Allah
Saya rasa inilah perkara yang saya juga mohon dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berapa hari bulan kita akan keluar mengundi? Berapa hari bulan? 11 hari bulan November. Oh, 11 hari bulan Julai. Jangan lupa, hari Sabtu 11 hari bulan Julai, kita mintalah pada sini saya nampak ramai juga anti-anti, uncle-uncle, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang yang mungkin anak-anak berada di luar, di Kuala Lumpur, di Kedah, di utara, di selatan, di Singapura, panggil dia orang balik untuk keluar mengundi dan insya-Allah memenangkan siapa? Memenangkan siapa? Pakatan Harapan. Baik. Jadi sebab itu kita kata kita nak bawa Johor undi. Baik. Johor undi. Baik. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa 11 hari bulan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.